week, I wajib pergi makan shabu-shabu and steamboat. And kedai ni antara yang paling murah harga dia, tapi dia bagi macam-macam benda. Kita bagi tahu siap-siap harga dia yang ni. Lepas tu, diorang ada bagi 10 jenis kuah. Ni surrounding dalam kedai. Sangat cozy dan selesa, siap beraircon. Dia record ni, I tak cut satu pun. So, korang boleh tengok daripada awal sampai akhir makanan apa je yang dia bagi. Masakan panas dia ada 6 jenis. Berbola ada 17-18 jenis macam tu. Sayur ada 15 jenis. And seafood dia ada 4 jenis. Oh, lepas tu telur puyuh pun ada juga. And this is my favourite part. Ada ayam Korea fries dengan mantap. And ni semua air yang ada adalah dalam 10 jenis macam tu. And also ice cream with topping. Dah habis ke? Ada dessert juga tau. Ada chocolate fountain, ada cake, ada buah, ada daging. Untuk jenis sos ada 20 jenis. And I dah jumpa combination sos yang sedap. So kalau korang nak datang sini kan, korang tiru je resepi yang I buat ni. Lepas tu terus makan. Tak payah fikir-fikir nak combine apa dah. Oh, I lupa nak mention kat sini ada grill dengan hot pot. Untuk harga yang you bayar tu, boleh dapat dua-dua version ni. Sangat berbaloi lah. Untuk daging dia, korang order through QR. Bagi tahu je nak berapa, nanti dia punya staff akan hantar. Ada 3 jenis, ayam, beef dengan lamb. Jarang tau ambil ayam kalau pergi steamboat. Sebab selalunya ayam dia keras. Tapi kat sini, diorang guna ayam bahagian tight tau. Memang sedap dan berselera. Kita orang tak habis order lamb dengan ayam. Dua tu je lah. Lepas tu ada cheese tofu juga. Ni ramai yang suka kan. Kedai dia ni ada beberapa cawangan tau. Yang I datang dekat Aeon Nilai. So kalau korang nak pergi boleh datang yang berhampiran dengan rumah korang.